satu-satunya ada pertama di Malaysia. Oh. Nasi Oh, nasi empuk bang eh? dalam talam ke dalam kotak? Talam. Talam Talam boleh bang. Baik. Nasi ini kami menggunakan beras Praboy. Oh ni Praboy. Yes. Oh. Mak lupa ke bang? Nasi bukan, ini bukan mak berubah. Ini nasi sepi sendiri gabungan kita makan menggunakan daun bawang, ada gabungan Chinese. Oh, Chinese. So ayam perapan India, Boleh? nasi masak cara Melayu. Okey. So Lengsheng. Heng Macam ni dia kira berapa ringgit bang? ini dia lebih kurang, tengok saiz, kecil 35, besar 40. Siam saja RM9. Ayam saja RM9. Kalau dengan nasi RM19. RM9. Yes. Okey, ni ayam golek. Nak quarter boleh, nak seko boleh, nak half Seko, boleh. bang. Seko 28 je. Ayam potong bang eh? Okey. Baik bang. So maknanya abang adalah nasi empuk pertama kat Malaysia? Ya, pertama dan satu-satunya di Malaysia. Jadi abang start pukul bang? Start kami mula pukul 3 sampai buka puasa. Saya lupa tadi abang. Ayam ni seko berapa ni? Ayam seko 28 je. Siap nasi? Siap nasi ayam quarter, siap nasi 18. Kalau nasi saja? Nasi saja RM7. Dapat ekstra, setiap satu lauk akan dapat satu set garlic mint sauce and spicy tomato Oh, sauce. dapat dua kan? Yes. Baik. Kalau beli nasi berapa? Kalau beli nasi je pun dapat. Sebab empuk, tak lengkap, tak ada dua sos ni. Mesti kena try. Baik bang, saya makan dulu bang. Okay. Terima kasih. Enjoy. Terima kasih.